Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak pergi mana? Kita akan ride to Genting Highland. Jadinya sekarang menunjukkan pukul 11.45 dan kita orang dah nak bergerak lah. Kita nak pergi makan dulu. Dan kita nak tukar minyak hitam, nak tegangkan rantai apa semua. Lepas tu kita terus luncur ke mana, Pak? Menuju Genting. Yahoo! So, sekarang ni tadi kita baru saja makan dekat Mama. Kita isi perut dululah sebab kita nak ride jauh kan. Dan sekarang kita tengah mengepam tayaran tu. Tengok tu. Pam tayar dulu. Tayar apa, Pak? Pam tayar dulu sebelum jalan. Pastikan tayar angin anda dalam keadaan yang baik. Tu. Okay, nanti kita jumpa ke next station kita. Ciao. Okay, so sekarang ni kita baru je isi minyak dan keluarkan duit sebab hari ni kita ada challenge. Challenge apa? Kita ada challenge apa hari ni? Challenge kita kena pakai duit sebanyak RM100 saja untuk kita ke Cameron. Okay, ni bukti Gaya semua. mencukupi atau tidak mencukupi, tengok nanti. Apa paling banyak ada baki dia menang. Ya. Jadinya semua kita bajet 100 je untuk pergi Genting Highland ni. Jadi kita tengok lah baki yang paling banyak balik ni kita akan ke next video lah. Setiap penggunaan kita ni kita akan record. Okay. Confirm aku menang. Belum tentu. Belum tentu. Kita tengok nanti. Okay, kita tengok nanti siapa yang menang. Okay, ciao. 100 lah. So sekarang ni kita dah melewati tol Nilai kat belakang tu. Jadinya kita bawa 3 jentera. Jentera pejuang. Kita bawa 3 jentera pejuang. Ni 1, 2, 3. Okay, kita trio lah hari ni. Kita 3 orang je kita ride. Kita tengoklah macam mana kita punya perjalanan kan. Mudahan apa ni dilancarkan lah perjalanan kita untuk hari ni. Okay, ada apa kata-kata ke sebelum kita gerak? Ada apa kata-kata sebelum kita gerak? Kata kita nak sampai lah. Okay. Wak. Dah scan kan? Okay. Tu. Nampak tak? Hari ni kita akan pergi ke sini kan? 80 km. Apa? 80 km. Boleh tak rasa? Rasanya nak minyak angin tak taruh pinggang. Boleh. Semua nak ubat dulu kan. Kita sapu ubat dulu lepas tu kita gerak. Ciao. Okay, sekarang ni kita dah sampai KL lah. Tu nampak tu menara. Kita dah sampai KL. Kita baru lepas Tazatul Chan Shaolin dah. Tapi kedai kat sini dah start sejuk lah. Dia sejuk bukan je kat Genting, tapi sejuk mungkin lepas hujan kot. Tapi kita dah merasa lah sebelum pergi pantai Genting nanti kan. Kita tengoklah macam mana ni. Rider kita. Lama kan ni? Kita jauh je perjalanan kita. Jauh lagi Kita perjalanan balik kita. sekejap untuk Ya, juga belakang cantik tu. dah sampai. Rasa dah naik Genting ke? Jom. Mari kita teruskan perjalanan. Let's go. So sekarang ni kita berada di Tol Gombak. Kita baru melepasi Tol Gombak. Dia hujan renyai-renyai dah sikit. Sejuk. Dia tadi sejuk. Tak tahu lah Genting mana satu. Sejuk saya tadi. Okay. Dah licin lah, terima kasih. Badan agak licin, jadi doakan kita orang perjalanan. Jalan-jalan. Ini Nanti bakal lah. Ya, aku sanggup. Baru tak? Ini ada lagi isi lah. Basah. Kena basah. Apa suruh keluar? Jom, kita luncur lagi. Basah. Dari depan lah, aku tak boleh. Okay, so sekarang ni mesti korang nak tahu kan kita kat mana dah. Sekarang ni kita dah nak naik
Genting Highland. Kita dekat ke Puncak ni memang nak menuju puncak. Kita baru nak starting naik ni. Tapi dah sejuk dah kat sini. Macam mana? Kak. Boleh lah. Tak jatuh lagi tak. Oh bekor. Jalan licin dik. Pada main goyang dik. Goyang dik. Kalau tak pandai main, goyang dek, goyang. Ha, mandi kau. Apa dik? Kau diam! Seram tu. First time ni. Nampak oh. Tahu dah selalu je lah. Jauh eh? Tahu dah jauh. Petrol belah dulu. Jadi tu ada tak? Bawa slow lah. Minyak tak ada. Nanti kita tengok macam mana. Tadi aku lalu lepas Habis-habis minyak tinggal. Dan aku, ku rela kau dipanggil kembali. Kita isi minyak dulu. Di. Isi minyak di. sekejap dulu. Isi minyak dulu. Baik, kita petrol. Tak, habis. Okay, so sekarang ni kita orang tadi dah mendaki sikit lah. Tapi disebabkan minyak yang tak mengizinkan untuk kita terus naik meluncur ke atas, kita terpaksa patah balik pusing kejap petrol, lepas tu kita naik balik. Tapi sekarang ni kita tadi kita challenge RM1 lah kita naik genting ni. Jadinya sekarang ni untuk aku lah, aku dah pakai ni, nampak tak, RM6.33. Tolak lah RM1 berapa? Wak, berapa Wak kau dah pakai? Tadi aku baru isi motor aku. Okay. So sekarang ada berarti Okay, tambah RM20, RM93. RM7. pada pakai RM7. Okay, Wak dah RM7, aku RM6.33 Okay, kita tunggu Mak Di. Okay, ni dia. Berapa ringgit? Hingga 44? Daripada 100? Tahun ni lah. 94. Okay, 94. Maksudnya kau dah guna? RM6. RM6. Okay, 6. Okay, ada rupiah. Mana rupiah? Okay, nama. Okay, RM6. Aku RM6.33. Wak RM7. Maksudnya sekarang ni Wak lebih RM1 daripada kita. Buat minyaknya ni. Okay, ni. Telinga pekak sebelah. Ya, semua dah pekak dah ni. Ni. Bulan. Layu je. Layu. Hari apa? Dah pekak, tinggal dah pekak dah. Kawan ni habis dah. Habis lah, dah pekak. Ni, kita berada ni. Ni view dekat Petron lah. Ni bukan Petron yang kita nak naik nanti. Ni Petron bawah ni. Petron Genting. Seja. Genting Permai. Yang viral pun. Okay, yang viral belum sampai lagi. Nanti kita tuju ke sana lah. Okay.
sekarang ni kita nak guna ni. Jadi kita tengok the next trip kita ke atas macam mana. Okay, kita layan view sekejap lagi. menyentuh bara api, hampir jadi benci. Ku rela kau dipanggil kembali. Rahasia Tuhan tertulis masa depan. Bisa kita Hai, seram ke? Mana Sat? Mana satu? Mana video? Oh, video. Jom. Ya. Dah. Let's go to the GPO. Let's go. Premium outlet. Naik cable car. Satu Boleh ke dalam lah. boleh. Dia ada lagi tapi kita ke dalam. Mana-mana tahu. Oi, mencurigai apa yang tertulis buatku. Kian berat bila tiba Wih, panas ke motor pun. Sampai dah GPO. Okay, so sekarang ni kita dah sampai ke GPO, Genting Premium Outlet lah. Ni taklah sampai atas lagi, tapi dah separuh lah. Dah separuh perjalanan kita menuju ke atas. Jadi kita nak cari tempat solat dulu. Kita nak solat dulu, kita cari Allah dulu, kita cari apa-apa yang kita nak, ya? Betul? Allah. Ya, Allah kau tahu. iya. So okay, ramai hari ni, hari Sabtu kan. Kita pergi memang hari yang ramai-ramai. Yang ni dia? Sampai GPO kan? Alhamdulillah sampai, tapi saya tak berhotel ya. So jadi tak ada foto. Kita doakan lah, semoga memang kita ni sihat. Tak sampai walaupun demam Ya, walaupun demam tak sampai GPO tau. Okay, kita cari dulu. Jom, kita layan view dekat GPO ni. Wah, ramainya, seronoknya. Kita macam dekat Switzerland lah pakai baju laju. Padahal kat Malaysia je. Okay, dah jumpa surau. Kita naik eskalator. Eskalator dia banyak. Ada tulen. Eskalator ada tulen. Tulen eskalator. Ada dua tu. Kita dah selesai solat. Ni time to shine. Time to jalan-jalan. Kita tengok kita pergi mana. Okay, kita tengok. Seperti mana kita lihat, kita berada di food court ada kedai coklat. Ada kedai coklat. Itu namanya syurga coklat. Okay, sekarang ni kita nak beli tiket
Tak tahu RM15 return. Maksudnya kita pergi balik lah. Jom. Ya. Ini tutorial nak beli tiket. Dan siapa-siapa yang nak belajar tu nak pergi genting nanti. Pergi lahir lagi. Okey, terus maju. Okey. Harus balik. Pergi balik. Kita ambil RM8 je. Stress. Main sikit lah. Banyak. Ya. Kita nak jimat. Ya, Mars time. Ya, Proses. Bagi kat aku dulu. Okey, pakai kat luar. Okay, kau. Oi. Sim. Oi, kat Usim tu. Dari Fedul. Sensor kan? Sensor. Boleh. Okey, return. 54. 18 lah. Betul dah. 13.3. Sekejap. Sini. Ya. Tadi dah. Kejam. Oh ya. Wah, betul. Sama kakak. Thank you. Kakak ni tolong kita. Ada tak? Terima kasih dan nikmatilah percutian anda. Kita dah bercuti. Dua. Tunjuk. 2, 3. Dah habis. Kita belum ada tiket. Dah, jom. Let's jom. Kan kita berjaya dapatkan 3 tiket untuk kabel car. Ya, maksudnya sekarang ni kita dah tolak duit semua. Jadinya Wak 76, 75, Mari 76, aku pun 76. Dapat tiket. Cakap apa ni? Okay, kita sambung-sambung. Ni saya bukti di mana kalian memakai duit saya. Maksudnya tak payah bayar balik. Yeay. Kena bayar balik. Ni. C. Saya nak E, tak nak C. Tu. Itu kabel car. Yang this is two times. Dekat Langkawi dah sekali. Ni kita pergi Genting pula. Genting ni pertama kali. Kita orang bertiga ni pertama kali. Jadi tengok keramaian. Pertama kali saya air walau di mana juga berada. So kita nak tengok seronokan dia macam mana. Okay. Kabel. Okay, sekejap lagi kita nak tengok reaction seorang-seorang reaction Wak Abdul dengan reaction Mahdi Dek kabel car untuk first time. Kita tengok macam mana dia berani ke ataupun menjerit ke, tak tahu lah macam mana. Atas tu lah aku tidur. Okay, kita dengar dia boleh tidur kat atas. Kita tengok dia tidur ke menjerit. Tidur. Kita tengok je. Dia menoleh biasa lah macam tu. Tapi dalam tu kita tahu apa-apa boleh jadi. Benda tinggi. Ramai Ush. Penampakan. Ada penampakan. Dan nanti sebelum naik ni rasa macam mana ke? Rangkalah kalau apa ya. Okay, masih tak ada apa-apa dua-dua ni. Nampak riak dua ni. Okay, jom. Kita nak naik ni. Naik ni.
Nama orang kot. Eh. Dah muka-muka excited. Muka excited nak naik tau. Ya. Boleh tak? Ini lah. Close up. Forward. Two buses stand up. Okay, close up. Hello, sir. Stand up. Hello, close up. Okay, please. Okay, 1, 2, 3. Enough. Okay, 1, 2, 3. Hey, what? Come here. No, wait. Oh, wait. Sorry. Okay. Alright. Kita nak naik. Bismillah. Berdoa awal ya. What is this fell down? Roll. Beri. Oh, nice. Tengok. Okay, takut dulu. Masih okay. You went in Palani also, right? Colony no boss. I went in childhood. भाई इंडिया में तो धक्का In cable car, you didn't went in Palani. Here, huh? Kita menaiki. Oh, goyang. Really? Why sometimes getting fast? This is Tak pandai main goyang ni. Tak pandai main goyang ni. This is 10. Dah pekat. Dah pekat ni. Nothing is a child. Okay. Don't stop. Yeay. Hai, masihkah luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita They are controlling each car, right? Kawan-kawan kita. Here, all the parks we can see, huh? Kita dah sampai. masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Keras hati yang dulu bicara berujung pilu. Okay, kita dah sampai ke atas dah ni. Oi, sejuk tu. Oi. Wah, sejuk. Banyak sejuk. Baru banyak sejuk. Adem. Bangun baju. Sejuk tu. Tak biasa kat sini. Ramai gila. Kita nak rasa ada kedai ni. Oh, dia bagi kita free pesto. Bismillah. Nak tengok magic tak? Baik, magic. Kat genting je ada. Macam main gila. Akan style. Tak. Macam mana? Aku mending. Pelik tu. Oh.
kita nak pergi syurga dunia. Paradise. Dia apa? Paradise. Welcome to Genting. Tapi jaga-jagalah kan. Nah. Ui, ingkrep. Yang penting pesanan saya. Ni Iman kena kuat. Tak kuat goyang dik, goyang. Wah, ingkrep. Kejut dia. Layan. Nasi korang. Okay, sekarang ni kita nak main apa tak token lah, main kereta ni. Jadinya sekarang kita dah spend Wak tinggal RM68.40. Aku 69%, Mak Haji pun 69%. Kita tengok lepas ni. Kau nampak dah kekalahan besar. Belum, masih awal lagi. Tunggu dulu. Mungkin aku beli berapa? 800. Okay, dah tinggal. Crash. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, termakan egoku, meski ku tahu. Okay, selesai sudah kita naik kabel car dengan telinga yang pekak Memang pekak. Telinga memang pekak. Telan Leo ni. Telan Leo pun tak okey. Tapi overall seronok lah naik atas tu. Sebab dia macam kat bawah ni lain, kat atas tu syurga. Gapai. Kita jumpa syurga. Tapi itu tak bagus sebenarnya. Sebab membuang duit sebenarnya. Tapi kita orang alhamdulillah, kita orang tak membazir. Membazir, kita berjaya menahan. Itu penting. Tak nak. Dia nak foto. Tak nak. Aduh. Okay, next kita pergi mana? Kita tunggu. Mana boleh bagi tahu sekarang? Tak surprise. Tunggu. The next trip kita akan luncur ke atas lagi. So sekarang ni kita dah nak on the way naik lagi. Sekarang ni kita kat GPU dan kita tadi naik cable car sampai atas dan kita dah pusing ke atas. Dan sekarang ni kita nak luncur ke atas lagi. Naik motor pula kita ride. Okay, sekarang ni kita orang selesai. Kita orang selesai cek motor. Dah lupa dah beli berapa. Kawan cuba teka, nanti kawan tengok video kan. Sebenarnya beli berapa lah. Kita selesai ni. Ya ke awak? Kita ikut awak sekarang ni. Kalau salah awak. Ada sebab ada motor. Tadi macam okay. Update kita dah jumpa lift yang kita cari. Melalui footage video yang kita ambil. Baik. Hampir selesai tau. Alhamdulillah. Adalah manfaatnya ambil video ni. Korang pun terima kasih kan tadi yang mencari. Yang tolong cari kita punya lift ni. Terima kasih lah. Kita recap balik kat mana first kita. Ada kita body tadi tu. Hai Azina, susah je. Tolong lah. Nampak motor tu pun. Bisa tu kot. Wah, apa yang tadi?
Saya beli satu, dia macam bawah lagi ya? Itu baru je kok. You know. Okay, sebenarnya kita masih sesat lagi dan kita pakai footage wow pula footage naik tadi. Kita pakai dua footage lah, nak cuba motor sekarang. Dah harap betul lah B1 ni, B1 ni. Tengok betul ke idok. Betul lah. Betul. Sabar. Kita tengok motor kita. Oh, dah jumpa dengan motor lah. Asal kita tak suka bisa. Tak. Jumpa motor, betul motor kita. Jumpa motor. Jumpa. Akhirnya setelah berapa minit kita sangka lama dulu. Kita dah tawaf lah semua. Lupa macam mana. Ni motor kita Putih motor kicau. Hai, masihkah luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Keras hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telah isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, termakan egoku, meski ku tahu tak bisa. Oh, mungkinkah ada rindu di balik benci? Cantik dulu. Nak terkencing aku. Dia punya sejuk lain tu. Ha? Okay, kita sekarang sampai di apa dah ni? Dekat atas sikit lah. Tengok muka-muka sejuk. Tak tunjukkan tau. Ni bukan tipu. Sajak lah dia dah ni. Ya? Nak lah. Jam malam-malam 7. Jam tembak mah. Dia tembak. Tidak dua mana dah boleh. Dia tembak dia kasih dia pas dia kasih. Dia tak tahu orang sini. Bagi satu lah. Bagi satu. Tanyalah. Oi. Sampai tu. Apa? Teruskan. Lagi dulu kan. Lagi sikit Dia nak gambar ni. Apa? Pak. Backlight. Betul lah. Tengok. Cantik lah dia punya tu.
Yahoo. Hui, pegang gitu je. Sejuk ke? Langsung. Ha? Kelas. Get. Oh. Boleh lagi ni. Jom terus. Luncur. Tiba masa untuk kita ceritakan semua. Kita dah sampai Petro. Cari. Petro ini ya? Mana pandangannya? Tapi ramai lah. Belah mana yang view dia? Belah sana ke? Mak Adi ni cuba gigil. Eh. Kau betul lah. Aku lagi sikit. Okey. Nak lepas stand ke? Apa lah cantik. RM1 lah. Mata tu kau ke Petrol. Dah viral. Mana? Okey, sekarang ni jam menunjukkan pukul cantik 7 tepat. 7 tepat dan kita sekarang berada di ketinggian 100 juta degree darjah ketinggian. Negatif dol. Ini Celsius tak tahu lah dia sejuk. Jujur. Kau ada yang ni apa yang Celsius tu? Nanti orang tak percaya. Tak. Okay, kita tunggu kita tengok betul ke tak. Ni bukti. Kita orang memang kat Petron genting Hotel Highland 19 darjah dul. 18 ekor kat rumah kau. Macam aircon kat sini. Kita orang pergi Petron atas ni semata-mata ambil gambar. Sebab katanya trend. Katanya viral kat sini. Jadi kita pergilah sini. Takkanlah kita pergi tempat viral kan. Ini foto kita. Ni 3 jentera kita. Luncur. Okey. Asalnya apa dia? Mana? Sejarah mati ke? Tengok pada mati macam mana. Tak lemak dah kalau aku ni tahan lagi. Ada lagi lemak. Tapi memang sejuk lah 19 darjah tu. Darjah. Tadi ibu tengok 19 darjah angin dia. Bukan main-main. Lambat lagi. Dah sini. Kita tengok gigil lah. Kita tengok. Oh kuat. Kita kamera je kuat. Tersingkap segalanya, terang dan bersuluh. Balikan kepuraan, bicara yang palsu, memusnahkan perasaan ini terhadapmu. Ternyata hakikatnya amat memedihkan, terlucu semuanya, harapan untukku kemanakah sumpah dan setia yang pernah
telah dikaburi dengan sekadar budi dan janji yang telah ditaburi hingga aku terusir. Aku yang berusaha mengharap kau kan setia, namun kau berpaling dan aku tersiar. Kemanakah sumpah dan setia? Ternyata hakikatnya amat memedihkan. Terwujud semuanya harapan untukku. Kemanakah sumpah dan setia yang pernah mengikat hatimu? Kau hancurkan segala janjimu. Kau telah dikaburi dengan sekadar budi dan janji yang telah ditaburi hingga aku terusir. Aku yang berusaha mengharap kau kan setia, namun kau berpaling dan aku tersiar. Jadinya berakhirlah sudah kita orang punya trip naik genting Alhamdulillah. kali ni. Macam mana? Kita sampai jam berapa tadi? Eh, 2, 3. Tak sampai sini. Oh, sampai sini. Pukul 9 lebih kot tadi. lebih kurang Kita lah orang lebih. pergi makan-makan apa semua tadi. Iya. Ya, so Alhamdulillah semua sampai. Alhamdulillah. Nanti kita plan lain pula. Ya. So, jumpa di next vlog. Assalamualaikum.